Selamat datang ke Kampung Tanjung Sepat, sebuah kampung yang indah dengan pemandangan yang menakjubkan. Di sini, 3 sahabat, Fatih, Firas dan Fauzan ingin menghabiskan cuti hujung minggu mereka dengan memancing di sungai berdekatan. Kita mesti berjaya menangkap ikan besar hari ini. Saya sudah menyediakan umpan istimewa. Bagus, tapi pastikan semua alat memancing kita berfungsi dengan baik. Kita tak mahu sebarang masalah di sungai. Saya setuju, tapi jangan lupa bawa banyak makanan. Kita perlu tenaga untuk menangkap ikan besar itu. Mereka tiba di tepi sungai dan mula mendirikan tempat memancing. Fatih penuh semangat. Firas memastikan semuanya dalam keadaan baik. Dan Fauzan seperti biasa membuat gurauan dan menikmati bekal makanan. Sekarang kita tunggu dan lihat siapa yang akan mendapat tangkapan pertama. Bersabarlah, memancing memerlukan masa. Mungkin ikan-ikan lebih suka makan bekal makanan daripada umpan kita. Saya rasa umpan kita mungkin terlalu moden untuk ikan-ikan di sini. Bagaimana jika kita gunakan daun dan rumput sebagai umpan? Boleh juga. Mari kita... Saya dapat. Wow, ikan keli yang besar. Ini memang tangkapan yang hebat. Ya, tapi ingat, kita perlu menjaga ekosistem. Mari kita lepaskan ikan ini kembali ke sungai. Memancing bukan sekadar menangkap ikan. Ia tentang kesabaran dan persahabatan. Begitulah kisah 3 sahabat di Kampung Tanjung Sepat. Mereka belajar bahawa persahabatan dan menjaga alam sekitar lebih penting daripada tangkapan terbesar. Terima kasih kerana menonton. Kami berharap anda juga menikmati masa anda di luar bersama rakan dan keluarga.